kerajaan mau hapuskan itu roket. Dia fikir tempat macam Selayang, macam Kepong, ada makcik-makcik, ada anti-anti atau angka-angka, dia hanya tengok roket saja. Roket hilang, dia kata tak ada pembangkang, tak tahu mau bangkang mana satu. Dan Barisan Nasional cuba gunakan ini untuk menangkan pilihan raya. Tapi inilah mereka silap. Sekarang kita ada Pakatan Rakyat. Kita tidak lagi takut. Itulah sebab dia mau tolak itu roket. Itu roket, zoom, sudah masuk bulan. Roket sudah sampai bulan. Bila Lim Guan Eng kata tak ada roket, tak apalah, kita ada bulan. Ye Liang Tai Piao Water Sing. Itulah, mereka pun rasa inilah kalah semua. Kalau roket dengan bulan boleh combine, maksudnya rakyat orang Cina, orang Melayu, orang India, totally kita boleh combine, kerana kita adalah rakyat Malaysia. 当我们看到月亮和火箭可以团结在一起，用同一个符号，代表了什么？马来西亚全民团结，这个就是马来西亚人的马来西亚。不，我们不在乎符号，我们在乎内容。我们要看到的是什么？我们看到的不只是标志，我们要看到的是政策。我们要看到的不是只是候选人，我们不要看到的不只是候选人的种族，我们要看到的是候选人的行为、候选人的言论、候选人代表的政党和我们斗争的理念，这个才是我们争取的。Bukan lambang saja, bukan calon yang kita mau lihat, apakah dasar yang kita perjuangkan, apakah fahaman yang kita boleh tunjukkan, itu adalah. Dan BN masih hidup dalam zaman dulu, zaman orang-orang tua yang fikir tentang perkauman, pemusuhan di antara satu kaum dengan satu lain. Tapi Malaysia sudah maju ke depan. Yang Barisan Nasional belum belajar lagi. Mereka fikir boleh letak jarum, calon-calon yang mainkan sentimen perkauman seperti Ibrahim Ali, Zulkifli Nordin, dia boleh dapat sokongan orang Melayu. Mereka silap dengan Ibrahim Ali, dengan Zulkifli Nordin. Bukan saja orang India benci, bukan saja orang Cina benci, orang Melayu lagi benci kepada resis-resis ini. 他以为可以用在我们的面前讲一个马来西亚，在我们面前讲全民平等，但是呢，允许种族主义的那个 Ibrahim 青蛙王子，动不动要举荐回唐山，所以他以为这样的手段可以欺骗我们。我们要告诉我们的纳吉不要新年的时候才来穿唐装穿到红红的跟我们拜年，我们就心软了他以为他到处在广播电台讲我们的首相也是学华语，我是垃圾。我们的人民讲你是垃圾，我把你丢到垃圾桶去。我们不要相信，我们不再相信这种甜言蜜语，我们要看你用行动来证明你的诚意。我们给了你12次的机会，第13次我们不可能再上当，
不然第13号真的是很衰啊！我们不要再走冤枉路。第13届大选是我们解放的日子。Saudara-saudari, mereka jangan fikirlah, boleh depan kita tunjuk, oi, ini Hinraf, mari, saya akan sign blueprint, sokong orang Melayu. Dan Perdana Menteri kata boleh sokong orang India, sign itu blueprint. Apa gunanya ada sign? Tapi kita lihat, dia letak Zulkifli Nordin, orang yang menghina agama Hindu. Zulkifli Nordin mengatakan ini Thaipusam banyak bising. Ini orang Hindu sembah kepada Tuhan palsu, Tuhan kepala gajah. Ini perkara-perkara yang hina tapi tak kena hukum. Tian Chua cakap UMNO ini konspirasi, masuk tangkap hasutan. 这个国家的双重标准，我们受够了。所以，我们今天的选举是我们改变的最好的机会。各位同胞，你们看了这么多年，我们这边的候选人也不是昨天才出山的，我们经过了多少的艰苦的斗争。从刚刚开始的时候，我们说我们要看到一个多元平等的马来西亚。很多人说蔡天强在做白日梦。当我们刚刚开始说要换政府的时候，有人说你们公正党的人喜欢车大炮，怎么样可能换政府？我一出生就是国政啊，眼睛盖起来也是国政，开眼睛又是国政，到处看都是天平，怎么样可能会输？今天我们心里有数，我们知道国政为什么会输。国政会输，是因为他们把人民当作是白痴。国政会输，因为国政越来越骄傲。国政会输，是因为他允许马来西亚的人民穷的住在 BBR， 廉价主屋，楼梯，这个电梯3个月换一次。我们要爬20楼上楼，但是我们的首相可以这样疼爱我们的牛，把牛养在 condominium 里面去。这个就是我们马来西亚的现实。我们不满现实，我们要改变，就要用我们的手来决定。Kalau kita tidak puas hati dengan perkara sekarang yang ada sekarang, kita harus ubah. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, yang banyak parti ini, macam-macam warna ada. Yang 3 penjuru, yang 4 penjuru. Akhirnya kita harus ingat, rakyat hanya ada 2 pilihan. Kalau kita rasa minyak negara kita sudah cukup murah, kalau kita rasa sebagai rakyat kita suka bayar tol, setiap hari bayar tol, kita kata never mind. Kalau kita rasa anak kita nak pergi sekolah, sudah dapat banyak A, tapi mau masuk universiti tak dapat masuk. Kalau kita rasa anak kita bayar PTPTN, hutang banyak, itu patut kita tetaplah sokong Barisan Nasional. Kalau kita rasa kita mau sokong pemimpin yang sangat sayang kepada bini, sampai hati boleh beli cincin 24 juta untuk bini, dan kita kata ini pemimpin bagus lah, vote for BN, undilah dacing. Kalau tidak, rakyat tidak ada pilihan lain. Our only option ialah tolak Barisan Nasional, sokong Pakatan Rakyat. Iaitu in reality kita hanya ada 2 pilihan, BN atau Pakatan, Pakatan atau BN. Kalau mau sokong BN, kita sokong rasuah. Kalau kita mau sokong BN, kita sokong perkauman. Kalau kita mau sokong
BN, kita sokong kemiskinan. Kalau kita mau sokong BN, kita sokong harga barang naik. Kalau kita mau sokong BN, kita sokong kereta makin mahal. Kalau kita mau sokong BN, kita terpaksa bayar tinggi-tinggi yuran untuk budak-budak kita pergi ke universiti. Kalau kita mau negara kita, anak cucu kita, sebagai ibu bapa, siapa tidak mau anak cucu kita hidup selesa? Sebagai ibu bapa, siapa mau lihat anak cucu kita tetap dibeban oleh hutang？我们做父母的，没有人希望我们下一代活得比我们更惨。我们先贤来到这里，辛辛苦苦开垦这个地方，史莱阳以前是荒芜的地带，但是我们经过多年多代人的耕耘，我们看到这个国家繁荣。但是呢，这个繁荣不会长久。如果我们允许我们的领导人继续的贪污腐败，把人民的钱塞到自己的口袋，把人民的钱放到自己的儿女的身上，我们谁不爱儿女？所以今天你们有一个机会，用你们的手上的一票来改变现实。2013年5月5日是马来西亚写新历史的日子。Tanggal 2013 Mei 5, inilah masanya rakyat akan mengukir sejarah baru Malaysia. Inilah masanya rakyat akan menentukan zaman rasuah, zaman penyelewengan kuasa, zaman kezaliman di bawah Barisan Nasional ditamatkan pada 5 hari bulan Mei, dan kita masuk ke satu era baru, kerajaan Pakatan Rakyat, kerajaan rakyat akan kita dirikan. 一个新的人民政府建立起来。5月5日，我们记得这个日子。希望各位有一天，我们的子女长大之后，有一天我们可以很自豪地告诉他们，我们的阿公啊，我做阿公，我是阿嬷的时候，我们以前要读书进大学，虽然拿到很多 A， 但是有顾打字。阿公进不到大学，要辛辛苦苦打工，去工厂做工，才养到你这样大。今天你进大学，不看肤色，不看宗教，今天你申请来生，所有的阶层，所有的各民族人民平等的对待。今天你可以很光荣的告诉自己，我是马来西亚人，不分种族，不分宗教。这个是因为你的阿嬷，这个是因为你的阿公。5月5号的时候，冒着太阳，冒着雨去排队投票，投票出来的结果。因为这个票，我们勇敢的投下去，看到有新的政府，才有今天的成就。所以各位，请大家珍惜我们手上的一票。Biarlah kita menghargai setiap undi yang kita ada. Pengorbanan kita tak perlu banyak. Hanya kita ingat, tangan kita akan menjadi penentu masa depan negara. Tangan kita dengan pegang pen dan sekeping kertas, kita ubah hara tuju Malaysia. Dan kita pastikan anak cucu kita hidup lebih selamat dan hidup lebih saksama dan bermaruah sebagai rakyat Malaysia. Dan kita impiankan satu hari nanti anak-anak kita, tak kira orang Tionghoa, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban atau orang Kadazan, kita adalah rakyat Malaysia. Kita bersama-sama kongsi kekayaan negara ini. Kita adalah rakyat Malaysia yang bangga, yang kita boleh isytiharkan negara kita dengan keberanian dan kebijaksanaan rakyat. Pemimpin kita tidak berani rasuah, pemimpin kita tidak berani zalim,
pemimpin kita tidak berani mengkhianati amanah yang mereka pegang. Ini adalah kerana pilihan raya yang ke-13, rakyat bangkit untuk tolak Barisan Nasional, rakyat bangkit untuk tolak kezaliman, rakyat bangkit untuk tolak fitnah. Dan dengan itu kita isytiharkan rakyat Malaysia, selamatkan anak cucu kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandri vanakkam, 谢谢大家，让我们一起看到一个更美好的明天，更美好的马来西亚。谢谢。 Terima kasih banyak kepada Yang Berhormat